Saya bagi tips advance retard. Contoh, korang dapat centerline 108 contoh kan. 108, korang pusing, valve tak langgar piston. Jadi, okey, korang dah yakin dengan korang dapat centerline 108. Okey, lepas tu korang set, cari maximum advance. Maximum advance ni untuk cam power zone ni salah saya dalam 6 degree pun dah langgar lah. Piston dah langgar lah. So, cantiklah korang advance 6 degree. 6 degree, okey, dia tak langgar. 7 degree dia langgar. Contoh okey, maknanya 6 degree tu maximum advance. Korang marking advance 6 degree, marking dekat cam pulley. Okey. Lepas tu korang pergi center balik 108. Lepas tu korang retard cam tu. Korang try cari, mungkin boleh retard sampai korang try 7 degree retard, valve langgar piston. Okey, tak boleh. Tolak balik. 6 degree, 5 degree baru tak langgar. Okey, so sekarang ni korang dah ada 3 marking. Marking yang pertama dia duduk centerline 108. Marking yang kedua dia duduk advance 5 degree. Dia duduk advance retard 6 degree contoh dia. So bila korang dah ada marking macam ni, okey, korang bawa dulu kereta pada kedudukan centerline 108. Korang bawa dulu, korang fine tuning, korang rasa dulu power band cam ni. Okey, korang dah rasa power band cam ni, korang rasa macam mana? Okey, cam ni lambat, power band dia agak lambat sikit. Tak sesuai dengan cara pemanduan. Tak sesuai dengan kawasan perumahan korang yang ada bukit contoh. Banyak bumper dan korang banyak pakai dalam town contoh So korang rasa cam ni kena awal lagi. Okey, so daripada centerline 108 tu korang boleh advance kan. Advance kan, korang dah ada marking advance ni. Dah marking advance ni duduk dekat 5 degree Korang advance kan 2 degree, rasa dulu bawa. And then advance kan lagi 1 degree, rasa bawa. Okey, sampai korang jumpa yang korang suka. Okey, untuk geng-geng motorsport dia yang nak pakai power dekat high RPM, contoh nak main kat Sepang contoh Sepang. Time Attack biasa nak pakai power dekat bawah dia mid range. Tapi bila korang pergi pada Sepang, disebabkan Sepang tu dia punya litar dia besar lebar, korang boleh corner dalam keadaan laju And then dia banyak straight line. Bila banyak straight line